Fobia dan hidup dalam ketakutan. Itu perasaan yang dirasai kira-kira 1,800 penduduk di kampung Ulu Kuang, Cemor selepas mengalami gangguan kemunculan harimau belang sejak akhir-akhir ini. Kehidupan seharian mereka tidak lagi sama tatkala ada antara penduduk yang mengesan pak belang masih bebas berkeliaran tanpa mengira waktu malam maupun siang. Saya on the way balik, nak balik ke rumah lah. Kiranya sebab nak maghrib. Masa saya on the way balik tu, saya macam nak tutup pintu apa semua tu, dengar lah bunyi badan satu badan haiwan yang besar. Dia macam serit je dekat saya punya zinc kebun tu. Dia satu kepungan zinc, jadi dia macam serit, macam kucing. Dia serit dia punya tu. Lepas tu ada bunyi, dia punya bunyi per lah, grrrr itu. Lepas tu time tu saya pun buat macam biasa, kunci pintu balik. Tak jauh daripada 100 meter ke 200 meter saya jumpa tapak macam ada satu lopak tu. Saya macam tengok ada, macam saja tengok ada jumpa tapak besar lah, harimau. Jadi bila saya cek dekat-dekat, saya tengok itu memang tapak baru. Bila saya cek tengok yang tu memang itu tapak harimau lah. Jadi bila saya cek sebelahnya tu ada satu lagi tapak kecil. Kemungkinan dia ibu dan anak. Pun sama ke nak keluar pada kebun. Mula jumpa tapak. Tapi bila dah jumpa tu, dia langgar zinc ni, seram sejuk lah. Itu yang balik terus lah, lari tinggal terus tempat ni. Tak berani tu. Bau dia pun kuat, bau macam bau kambing, macam hamis-hamis sikit bau dia. Kalau nak masuk kebun tu, kalau boleh lepas pada pukul 9 pagi, balik sebelum pada pukul 6 petang. Tapi kadang kami buat kerja ni tak tengok jam, phone tak tengok. Terlajak je ke, itu yang pukul 6 petang tu hari keluar pada kebun tu, terserempak dengan anak dia tu. Tapi kalau fobia lah, memang fobia. Siapa tak takut remote. Kalau kata tapak tu, memang selalu lah jumpa tapak. Tapi kalau harimau ni baru 2 kali dah jumpa. Yang terbaru ni dengan yang bulan 1 tu lah. Bila balik kerja tengah lewat malam apa semua, kadang-kadang duduk dalam kereta dulu, tengok keliling apa semua kan. Rasa okey. Kadang-kadang panggil rumah suruh pasang lampu dulu siap-siap. Kat luar tu kan bagi terang dulu, tengok kalau keliling semua dah okey, baru saya keluar. Macam tu lah. Kadang-kadang jadi fobia juga, takut. Kita tak tahu benda tu dalam semak, dalam hutan, dalam gelap semua. Kadang-kadang kita balik lewat malam, kadang pukul 1, pukul 2 pagi. Masalah kami di kampung ni bukan kira baru kan. Dah bertahun juga dah. Ceritanya gangguan harimau. Sebenarnya kami dah tangkap dah harimau. Di sini tu 150 kilo. Harimau tu dah membaham lembu sini kan. Kami ingat benda tu dah selesai. Tetapi ada lagi. Jadi harimau sekarang ni bukanlah duduk di lautan lah. Dia dalam kampung. Itulah kita tengok duduk kampung takutlah nak keluar. Lepas tu saya dah pesankan dia orang, kalau kita nak pergi kebun duduklah, pergilah 2 orang atau 3 orang. Jangan pergi seorang. Selalunya dia pergi seorang je kan.